Kalau NIA keluar PKR, possible ke dia join gerakan RR? Husnul Fikri kata possible, tapi diterima atau tidak itu cerita lain lah. But I don't think dia akan diterima pun. Mungkin dia nak, tapi untuk dia, tak tahulah, this is politik kan. Nurul keluar dari PKR bersama akan bagus. Oh damn Bang Is. 85% pengguna diesel tak terjejas. Maaf Bang Is menyimpang. Tuang Is bagi sepatah dua tentang MB Sanusi. Nak sepatah dua apa MB Sanusi ni? Kan dia suruh dia bayar gaji lah. Suruh dia bayar. Sepatah dua saya adalah bayarlah gaji kepada orang yang berhak bayar gaji. Nurul duk diam je lah. Tunggu finish real Ramanang Farah dulu. Baru start ke dah nak habis? Parlimen dalam Malaysia memang ada adik-beradik yang berlainan parti ada? Ada je. Dulu kan apa Syahril Samad dengan apa dengan Khalid Samad tu dua beradik. Khalid Samad dalam Amanah PAS, Syahril Samad dalam UMNO. Tapi tak boleh brain kenapa tak sabar-sabar nak jadi timbalan presiden. Ada sebab dia, ada cerita dia sebenarnya Ahmad Farhan dan ni. Dia kena pressure, dia kena pressure, kena push dan kena bagi janji. So bila nak spill case Nurul Izzah ni tak sabar, tak boleh, saya tak boleh nak spill. Dalam live saya tak boleh nak spill. Sebab dia masih bersifat second hand hearsay. So saya tak boleh nak buktikan. Dia hanya cerita. 25 hari bulan nanti jangan lupa kita kumpul. Kat mana? 2.30 kita jumpa kat mana? 12.30 dekat Masjid Jamek. Siapa yang solat lah. 12.30 kat Masjid Jamek. Pukul 2.30 dekat mana? Dekat depan Campbell. Betul. Cik Is, kenapa anak PMX yang lelaki tu tak join politik? Oh, saya tahu kenapa. Dia tak sesuai join politik. Dia ada anak-anak perempuan yang lain. Pas sekarang senyap sebab nak menunggang isu je. Nanti nak pilihan raya semua idea arah ada Is dia orang pakai cakap kawal on. Dia tak boleh cakap budak sado. Dia orang tak boleh jual benda ni. 2.30 dekat Campbell. Bagus. Uzum Aziki Kanaroto kata, kenapa Malaysia nak gaduh time isu global? Kenapa tak fokus majukan negara, hapuskan penyamun, bersihkan Malaysia untuk rakyat? Awak punya ayat ni sebenarnya kontradik di antara satu sama lain. Kenapa Malaysia nak gaduh time isu global? Kenapa tak fokus majukan negara, hapuskan penyamun? Nak hapuskan penyamun kena bergaduh lah. Mana dah hapuskan penyamun? Penyamun silakan keluar. Penyamun silakan keluar. Ingat penyamun nak keluar macam tu ke? Kena gaduh dengan penyamun lah. Okay. Arsyad, kat Campbell nasi biryani ada tak? apa pepatah tu Arsyad? Apa pepatah tu? Biryani kerana benar kan? Biryani kerana benar. Iyalah kan, takkan kita nak gaduh dengan penyamun, kita nak suruh penyamun berambus tu, kita nak cakap baik-baik, penyamun pun oh ya ke Isyardi nak kami berambus ke? Baiklah kami akan berambus dengan segala hormatnya. Kena gaduh lah. Adakah setiap parti ada mafia yang mereka bela? Ada. Bukan mafia tu bagi saya, dia bukan datang pada setiap parti sekarang, setiap bila kali mereka berkuasa. Masa zaman Muhyiddin Nasir, masa zaman Najib dahulu, dia tak obvious sangat kerana pada masa itu UMNO ramai corporate, memang ada orang-orang corporate, bukan mafia pun, corporate memang kaya sejak zaman Tun Mahathir dahulu atau pada zaman Najib tu. Tapi bila masuk zaman Tok Saka, Atok Saka, pada masa tu UMNO teruk dan sebagainya, pada masa itu dia ada kekosongan tu. So corporate mafia mula mengambil kesempatan. And then bila masuk ke zaman Muhyiddin Yassin, itu yang menantu Muhyiddin Yassin masuk ke dalam Next G kalau tak silap, menantu Muhyiddin Yassin. Lepas tu Ismail Sabri tukar pula ke zaman Pakatan Harapan menang, Kerajaan Maladi menang, di situ Farhaj mula masuk. 2022 dulu Anwar cakap lembut ke masa lawan penyamun dulu, itulah dia. Izzah Mazuki kata malah nak tanya pasal politik, baik tanya sebab menang Izzah. Lah apa pula, betul lah apa yang saya cakap tadi, janganlah koyak Ilya. Jadi ke PRU sekali Parain Melaka, Johor, Melaka, Sarawak tak Gombak. Saya kata disebabkan oleh perang. Perang, disebabkan oleh perang, so dia tak jadi. Kalau tak perang hari tu jadi. Pejabat RTM kat area mana bro? Sebab dah lama tak sampai situ. Ni soalan mana pula ni? Farhajnya asal usul dari mana sebenarnya? Ada asal usul dia, tapi dia mula muncul yang saya kenal 2018 lah.
Possible tak PMX tangguh PRU sampai 2028 sebab takut? Ada, sebab dia boleh tangguh 3 bulan selepas September. Ingat janji Anwar dulu nak hapuskan lantikan politik dalam JLC, Jin Tanah. Sekarang ni dia yang paling ramai melantik. PMS koyak akak Kelantan sebab akak Rumbi dah menang, tak nak angkat call dan jawab WhatsApp. Okey. Memang PMS ni terikat dengan mafia. Ya. Okeylah tuan-tuan, itulah dia kita sedikit daripada saya lah cerita kita pada malam ini. Jadi saya haraplah insya-Allah hari Rabu ni ada, bukanlah perhimpunan tapi dia mau kepada menceramah lah. Hari Rabu ini kena tengok sekretariat, saya pun tak ingat kat mana. Tapi insya-Allah kita akan berkumpul pada hari Sabtu 25 hari bulan. 25 hari bulan. Okey. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Yang penting lawan tetap lawan. Assalamualaikum. PKR dan bekas timbalan Presiden Rafizi Ramli kelihatan terkunci dalam satu kebuntuan taktikal di mana tiada pihak sanggup mengorak langkah pertama, kata seorang penganalisis politik, Azmi Hassan daripada Akademi Nusantara, berkata Rafizi dilihat sedang menyusun kedudukannya dan menunggu dipecat PKR. Namun parti itu berkemungkinan besar tidak akan bertindak sedemikian dalam masa terdekat. Katanya, dengan terus kekal dalam PKR akan menyebabkan Rafizi berada situasi tidak menentu, terutama apabila prospek berdamai dengan kepimpinan tertinggi dilihat tipis susulan kekalahannya kepada Nurul Izzah Anwar dalam perebutan jawatan timbalan Presiden. Jika beliau dipecat, maka Rafizi boleh menuntut kedudukan moral lebih tinggi. Namun, saya tidak fikir PKR akan memberikan kemewahan itu kepada Rafizi, katanya kepada FMT. Saya rasa, pemilihan parti tahun lalu menandakan berakhirnya perjalanannya dalam PKR. Saya tidak fikir ada jalan untuk Rafizi kembali berdamai. Azmi juga berkata, membiarkan Rafizi terus mengkritik kepimpinan PKR adalah lebih selamat dari segi strategi buat parti itu. PKR hanya perlu menunggu sehingga PRU akan datang apabila parti boleh memilih tidak meletakkannya sebagai calon. Beliau berkata, pilihan terbaik PKR buat masa ini adalah dengan menelan sahaja tindakan Rafizi. Memandangkan tindakan tata tertib lebih keras terhadap ahli parlimen pandan itu boleh memakan diri. Memecat Rafizi sekarang juga akan menyebabkan parti kehilangan satu kerusi di Dewan Rakyat. Manakala Rafizi kekal sebagai ahli parlimen bebas atau menyertai parti lain, Rafizi sebelum ini mengkritik secara terbuka terhadap Presiden merangkap Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan kerajaannya, termasuk isu kontroversi pegangan saham melibatkan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Azam Baki. Pada Ahad, Rafizi dilaporkan memberitahu Sincu bahawa beliau akan mempertahankan kerusi pandan pada PRU 16, namun berkemungkinan besar tidak akan bertanding sebagai calon PKR. Beliau juga menyatakan tidak akan menyertai kuasa ketiga, menubuhkan parti baharu atau bekerjasama dengan bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin. Azmi berkata, Rafizi bakal berdepan masa sukar untuk mempertahankan kerusi pandan bagi penggal ketiga tanpa sokongan parti seperti PKR, memandangkan beliau kekurangan sokongan akar umbi. Beliau berkata, Khairi secara meluas lebih popular berbanding Rafizi, namun turut mengakui beliau perlu bertanding sebagai calon parti untuk menang. Rafizi tidak mempunyai asas politik kuat dari segi sokongan akar umbi, kata Azmi sambil berhujah kemenangan besar Rafizi dipandang pada pilihan raya 2013 dan 2022 sebahagian besarnya disebabkan jentera PKR. Mazlan Ali daripada Universiti Teknologi Malaysia menjangkakan Rafizi akan menguji pasaran dengan cuba mempertahankan kerusinya sebagai calon bebas pada PRU 16. Berkemungkinan bersama sekutunya seperti bekas Naib Presiden, Nik Nazmi Nik Ahmad. Beliau berkata, populariti Rafizi terutamanya dalam kalangan pengundi bandar tidak cukup untuk diterjemahkan kepada kekuatan politik. Mazlan juga berkata, ada kemungkinan yang semakin meningkat untuk dikenakan tindakan tata tertib ke atas Rafizi susulan kritikan berterusan terhadap Anwar dan kerajaan. Namun, beliau berkata, PKR seharusnya hanya menunggu sehingga penggal parlimen berakhir dan memutuskan tindak balas secara demokratik.
sekiranya Rafizi muncul sebagai pencabar langsung pada PRU 16. Datuk Seri Rafizi Ramli kini dilihat sebagai liabiliti dari sudut persepsi politik dan kepimpinan negara, meskipun niatnya mungkin untuk menampilkan pendirian neutral. Exco Angkatan Muda Keadilan, AMK, Malaysia, Zul Hilmi Zainul berkata, meskipun menghormati pandangan Ahli Majlis Penasihat Perpaduan Negara, MPPN, Profesor Tajuddin Rasdi, pendekatan Ahli Parlimen Pandan itu yang cenderung mengkritik secara terbuka termasuk terhadap rakan dalam kerajaan perlu dinilai secara lebih menyeluruh. Menurutnya, persoalan utama bukan lagi mengenai siapa yang betul atau salah. Sebaliknya sama ada pendekatan tersebut membantu atau melemahkan Pakatan Harapan, PIHIK, dalam suasana politik hari ini. Kestabilan dan keyakinan rakyat terhadap kerajaan amat penting. Kritikan terbuka terhadap pimpinan sendiri termasuk Perdana Menteri boleh mencetuskan kekeliruan dalam kalangan penyokong, katanya dalam satu kenyataan. Beliau menegaskan bahawa politik bukan sekadar keberanian bersuara, tetapi turut melibatkan strategi serta pemilihan masa yang tepat dalam menyampaikan pandangan, katanya. Pendedahan isu dalaman secara terbuka tanpa kawalan hanya akan memberi ruang kepada pihak lawan seperti PAS dan Bersatu untuk memanipulasi naratif bagi melemahkan keyakinan rakyat terhadap kerajaan. Dalam pada itu, beliau secara peribadi berpendapat Rafizi turut dilihat sebagai individu yang gemar mencari perhatian dengan menampilkan diri sebagai tokoh yang berani mengkritik kerajaan. Sedangkan ketika memegang jawatan menteri sebelum ini, beliau dilihat kurang lantang dalam isu dasar kerajaan, ujarnya. Zul Hilmi turut menekankan kepentingan disiplin dalam kerajaan serta kesatuan dalam menyampaikan mesej kepada rakyat. Lebih-lebih lagi ketika negara berdepan cabaran global, menurutnya. Malaysia ketika ini masih mampu mengekalkan kestabilan ekonomi dan memastikan bekalan serta subsidi menjelang Aidilfitri tidak terjejas, berbanding beberapa negara lain yang berdepan konflik. Kita tidak boleh memasuki pilihan raya umum K16 dalam keadaan berpecah dari segi naratif. Rakyat tidak menilai siapa yang paling lantang, tetapi siapa yang mampu menjamin kestabilan dan meyakinkan untuk mentadbir negara, katanya. Tambah beliau, sikap terlalu yakin dengan pandangan sendiri sehingga menimbulkan perbalahan dalaman boleh memberi kesan buruk kepada parti dan mencetuskan perpecahan yang lebih serius. Sehubungan itu, beliau berpandangan bekas Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat, PKR, itu wajar menghargai peluang yang diberikan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam perjalanan politiknya. Pendekatan yang lebih berhemah dan kesedaran diri penting bagi memastikan perpaduan dalam parti terus terpelihara demi kestabilan kerajaan, katanya.